Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Muhammad Ahmad Ashraf bin Muhammad Karel Anwar, wartawan jila anda. Hari ini saya akan mencari murid-murid dari tahun 1 hingga tahun 6 untuk melihat sejauh mana mereka kenal dengan Al-Quds. Jom! Hai adik tahun 1, adik tahu tak warna kubah Masjid Al-Aqsa yang paling terkenal? Tahu, warnanya kuning emas, cantik sangat macam matahari. Hebat! Sekarang kita tanya pula adik tahun 2. Kenapa kita sebagai orang Islam kena sayangi Masjid Al-Aqsa? Sebab Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita. Dan juga tempat Nabi SAW naik ke langit semasa Isra' Mi'raj. Sekarang kita tanya pula adik tahun 3. Awak, saya tengok banyak poster tembikai di sekolah kita. Kenapa tembikai? Bukan ke buah zaitun? Sebab warna tembikai sama dengan warna bendera Palestin. Ada warna merah, hijau, putih dan bijinya warna hitam. Buah tembikai adalah cara kreatif dan cara sokongan pada Palestin. Wah, kreatif betul. Sekarang kita tanya pula murid tahap 2, iaitu tahun 4. Awak, apa perasaan bila kamu tengok orang yang berada di Palestin? Saya rasa sedih, tapi saya bangga kerana mereka mempertahankan masjid kita. Mereka adalah inspirasi saya. Benar, mereka sangat berani. Okey, jom kita tanya abang tahun 5 pula. Okey, saya nak tanya, apa perkara utama yang kita boleh lakukan untuk bantu mereka? Paling utama adalah doa. Janganlah putus doa. Selain itu, kita boleh kumpul sumbangan dekat tabung sekolah untuk hantar makanan dan ubat-ubatan. Akhir sekali, kita tanya abang tahun 6 pula. Apa pesanan awak untuk murid sekolah kita sempena Minggu Al-Quds ini? Pesanan saya, jangan kita lupakan Al-Quds. Teruslah belajar dan belajar supaya satu hari nanti kita boleh jadi umat yang kuat dan dapat solat bersama-sama di Masjid Al-Aqsa yang aman. Jadi kawan-kawan, walaupun kita jauh, tetapi hati kita tetap dengan Al-Quds. Itu sahaja laporan daripada saya, Muhammad Ahmad Ashraf, wartawan Suci At-Taqwa Tapah. Moga berjumpa lagi. Bye!